jangan sesekali heret Hana masuk dalam masalah Azrin lagi. Aku dah cakap, Dik Wan. Puan-puan jalan tu memang saja nak kenalkan hang. Cukup aja. Awak tahu apa saya boleh buat kan? Kalau mak saya sendiri pun saya boleh ambil tindakan ini kan pula orang yang tak ada kaitan. Kau ni memang tak ada hati perut kan? Kalau awak berani kacau Hana lagi, awak siap sedialah untuk berhadapan dengan saya. Kau nampak adik kau di tengah nangis. Baru je hilang anak. Cuma saya nak ingatkan, Jumpa lagi dalam reaction drama bersiri bahagia yang tertangguh episod ke-24. Jadi kalau korang dalam tengok tadi sudutan klip tadi, korang boleh tengok yang mana Zakwan dia kecewa ataupun marah, ataupun marah sebenarnya. Dia macam sampai menangis Zakwan terhadap kakaknya Kak Ju, yang mana marah tu sebab mula-mula Zakwan dia baru je kehilangan anak dia. Anak dia dengan Azrin keguguran, tak tahu tapi hilang anak, keguguran lah rasanya. Tapi kakak dia pula Kak Ju tu boleh kasih panas lain bila dia kata anak yang dikandung oleh Azrin tu bukan anak Zakwan. Dia kata anak haram siapa lah. Maksudnya dia menuduh, siap tuduh Azrin tu wanita jalang lah. So memang benda tu sangat menyakitkan hati Zakwan sebagai seorang suami kepada Azrin. Walaupun perangai Azrin tu kadang-kadang boleh kasih naik angin jugalah Kak Zakwan. Kita fahamlah yang kita follow ni dalam sini. Dalam masa sama Kak Ju ni bukan saja menaikkan darah Zakwan, tapi juga Armin. Kalau dalam adegan lain pula yang mana Armin juga tak suka atau marah, tapi dia tone down, dia cool sikit lah. Sebab Hana ni bukan Hana, Kak Ju ni dia mengapi-apikan mak si Armin rasanya dengan memasukkan Hana dalam cerita dia. Tak tahu lah, gitulah. Ataupun memang Armin tak suka Kak Ju, dia mengata Hana ke, ataupun ada serangan dari bentuk verbal terhadap Hana ke, sampai Armin bagi amaran. Kalau Armin bagi amaran Kak Ju tu, maksudnya benda tu serius lah kot. Okey, kita jumpa lagi.